Dengar. Maka adalah salah bagi imam dan juga makmum jika ketika dia berdiri, sebelum dia bergerak, dia dah takbir Allahu Akbar, baru dia turun rukuk. Salah. Kerana takbir itu hanya berlaku ketika pergerakan, bukan sebelum pergerakan. Juga salah sebagian imam yang dia hanya takbir ketika dia dah sampai kepada rukun yang berikutnya. Umpamanya, ketika dia berdiri, dia tak takbir. Bila dia sampai, dah sujud dah, Allahu Akbar, setelah dahi dia menyentuh tempat sujud. Dan ini sering berlaku. Sepakat 4 mazhab, salah. Dan tidak mendapat pahala takbir. Kerana dia takbir bukan pada tempatnya.